minta maaf. Kita salah sebenarnya. Sebab bila kita kata ni free of chemical, kita sendiri ni apa? Kita sendiri ni adalah chemical. Air, H2O, hydrogen, oxygen, chemical. Because of that, Sarah sebenarnya telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan tahun berapa ya? Allah Akbar, 2021, 2020 macam tu. Dibenarkan penggunaannya untuk hospital-hospital di Northern Region bawah Agenta semasa itu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. So is the advantage sebab Sira punya product is from natural sources kan? Is there an advantage over chemical based products because of this anti-cancer punya problem or cancerous punya problem? Of course. Kan itu tujuan kita. Itu yang saya kata tadi pada peringkat awal, kita tak nak kita gunakan sesuatu nak lindung daripada jangkitan kuman, tapi benda yang kita gunakan sebagai pelindung tu is actually betul. Bukan may not be immediate, tapi bila dia kebolehan dia untuk persis di persekitaran tu, yang bila dia accumulate tu yang kita bimbang. Jadi bila kita tawarkan sesuatu kan, kita cuba cari sesuatu yang alternatif yang lebih baik. Yalah, especially macam Sira, you have the anti-mosquito repellent kan, you rub into the skin, so and then pasal the disinfectant pun yalah, it's daily use kan. Jadi you have to protect from potential cancer punya. Saya nak kata saya pun tak boleh nak cakap lebih-lebih lah pasal kan, tapi hakikatnya boleh Google dan cari apa kemerbahayaan macam triclosan. Under the banner safe to use. Sekarang ni triclosan adalah bahan aktif yang biasa digunakan untuk kegunaan bila ada tujuan untuk membunuh kuman ke apa benda kan. Jadi kita nak replace kan bahan-bahan yang tak bagus ni, bahan-bahan yang bermasalah ni. Jadi itu satu benda lagi yang mungkin saya nak share adalah kita selalu cakap ni tak ada chemical kan. That's why safe. Minta maaf, kita salah sebenarnya. Sebab bila kita kata ni free of chemical, kita sendiri ni apa? Kita sendiri ni adalah chemical. Air, H2O, hydrogen, oxygen, chemical. Kita sendiri, kita punya genetik, DNA, deoxyribonucleic acid tu, kan? So sebenarnya yang kita tak nak adalah bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kan? Produk-produk that's an eye opener for me. I didn't realize it. Betul. Actually, everything is made of chemical. Ya, betul. Kita sendiri pun. Sebab tu bila kita tengok air tu, it's a chemistry on this. H2O kan? Hydrogen and oxygen. We go to the pharmacy, pilih non-chemical based product. Rupanya it's actually a wrong misconception tu lah. We're all made of chemicals. We just want safe chemical. Jadi begitu juga macam katakan rangkaian produk Sera ni, kita tipulah, mana ada bukan chemical kan, baca kat ingredient tu semua adalah chemical. Cumanya kita cuba avoid chemical yang dah disahkan bermasalah. Kan? Saya takkan claim chemical free. No, I kata this is tak betul. Tak tepat konsep tu. Tepat ni is a natural based product lah. Natural based product pun tak semestinya. Because natural based pun ada je yang toxic. Kena ingat, let's see, Allah Akbar, tuba, datura metal, tuba ikan tu. Tuba tu ya. Natural juga, tapi racun. Okay. So natural does not mean benda tu selamat. Tak semestinya kan. Jadi kita kenalah membuktikan keselamatan dia tu. Adalah ujian-ujian, essay ataupun services kita hantar untuk menguji sama ada dia betul-betul selamat ke atau tidak. So kebanyakan produk Sera kita hantar service lab untuk check juga dari segi dia boleh biodegradable ke tidak. Tadi saya ada cerita pasal masalah triclosan yang sangat persis dekat persekitaran. So kita dah ada buktikan yang dia sangat-sangat dia tak lama di persekitaran.
Okay. Sebab bila kita guna, benda tu akan masuk ke waste, nama water, And dia waste water. biodegrade. Dia dekat water body, maksudnya dalam seminggu dia dah degrade to completely harmless element. Jadi kita go all out sebenarnya untuk rangkaian produk Cera. Kan nak that's kata fantastic. nak kata masuk bakul silalah. Tapi that is the reality. No, I think we need to know because it's very important. Betul. Especially in this day and age kan. We look for, as you said tadi, safe products. Safe, whatever betul. it is. Dan berkesan. Betul. Kadang safe tak berkesan pula. No, but interesting lah you kata tadi, Doktor, yang it is also biodegradable because itu yang satu challenge in today's consumer products. Lepas buang ataupun lepas use or spillage ke apa, is not biodegradable. That is going to be a challenge for the environment, and it's very good to know that Cera punya products is biodegradable. Sebab katakan kita ada sijil eco-label daripada SIRIM. So antara syarat yang kita untuk dapatkan pensijilan eco-label tu sebenarnya salah satu yang perlu adalah dia dibuktikan biodegradable. So dia adalah dia ada dia punya tempoh-tempoh masa. Kalau by sekian-sekian masa selepas dilepaskan ke persekitaran, dia masih lagi dalam elemen yang tu, maksudnya dia bukan degradable. Kan? So kita melepasi hujan-hujan tu semua. So it's not cheap dan it's not easy sebenarnya bila kita kata kita eco-label. Kita bukannya just cakap we are green. Itu antara saya punya tegasan saya lah kepada rakan komersial, di mana jangan sekali-kali claim benda yang kita tak ada data. You want to claim, fine. Mana data? Mana data yang menyokong? Lebih daripada itu, walaupun orang ada testimoni bagus-bagus kadang-kadang ada je testimoni macam ni, kata jangan macam-macam. Mana datanya kan? In as much so I think this product, if you forgot to wash it off, after a few weeks it's going to biodegrade. Okay. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas short break dengan lebih banyak cerita menarik dari Makmal ke rumah anda bersama podcast kat sini My Singgah. Kat sini pilihan utama. Okay, mula-mula anda masuk dalam App Store. Anda search, cari kat sini. Dah jumpa kat sini. Anda download. Dah download je pun. Anda klik open, kemudian anda cari herba kat sini. Nak tengok? Anda boleh pilih produk-produk herba yang anda inginkan. Senang je kan? Kat mana? Kat sinilah. Anda download sekarang. Kat sini pilihan utama. Thank you. Kita kembali semula. Dr. Masra, saya satu soalan saya ni tentang produk Cera ni. Golongan mana yang sesuai guna produk ni? Adakah untuk, bila saya sebut golongan tu profil pengguna ataupun yang sesuai lah untuk produk Cera ni. Okay. Kita hasrat kita sebenarnya, kalau boleh kita nak semua orang menggunakan produk Cera. Sebab kita cuba sebaik mungkin untuk jaga dari segi dia punya keselamatan, dari segi dia punya kemudahan maksudnya convenient. Katakan mak-mak macam saya, macam lain-lain mak-mak di luar sana juga, take for instance macam katakan disinfectant ni, kita tawarkan dia 3-in-1, dia multi action, dia boleh bersihkan, dia boleh bersihkan dan dia boleh sanitize tu maksudnya membunuh kuman lah. Okay, ada produk di luar sana pun sama, cuma bezanya adalah kadang-kadang dia boleh bersihkan saja, dia tak mampu nak bunuh kuman. Ada tu yang boleh bunuh kuman dan okeylah bersih pun so-so lah.
Tapi ada yang boleh buat dua-dua tapi menggunakan pada kepekatan yang berbeza. So kalau you nak bersih sahaja, okey, satu tutup dalam 3 baldi misalkan kata, kan, concentration yang digunakan. Tapi kalau you nak bunuh kuman, you kena guna satu tutup dalam setengah baldi. Itu lebih pekat. So ada kepekatan berbeza yang perlu nak digunakan, kan? Tapi untuk Sarah, pada kepekatan yang sama, you boleh membersih dan you boleh membunuh kuman sekaligus. Jadi tak payah nak buat kerja 2-3 kali, kan? In fact, yang kalau yang spray di sana tu ready to use, tak payah nak bancuh-bancuh, you can just use, kan? And then dia boleh katakan buat 3 sekaligus. It's even better, di mana kita boleh buktikan dia juga boleh repel insect. Bayangkan kalau kita mak-mak nak lap meja, lepas tu kita tak nak lah anak-anak kita dapat jangkitan kuman yang foodborne, kan, macam apa-apa tu, kan. So kita nak bersihkan, okey, dah bersih, so kita bunuh kuman juga, lepas tu bayangkan betapa bagusnya untuk masa-masa yang tertentu lalat insya-Allah tak akan datang. Kan. So satu kerja sahaja. Jadi berapa-berapa jam tu memang adalah ujian yang kita dah laksanakan. Saya tak boleh lah nak kata 24 hours dia tak lalat tak akan datang. Tidak, dia adalah had masa tu. Tapi sangat convenient lah penggunaan yang sebegitu, kan. Buat satu kerja tu sekaligus. So kalau macam patah balik ke disinfectant ni tadi, dia kata orang tak payah nak lap-lap, tak payah nak bilas balik, kita biarkan dia leave on saja. Okay. Dan tak banyak kesan ataupun sangat minimal kesan yang apa dia panggil tu, watermark tu. InsyaAllah sangat-sangat sangat minimal lah. Kalau tak banyak kerja yang nak buat. Itu daripada segi pengguna. Tapi tempat-tempat seperti penjagaan lah, macam di hospital ataupun tempat-tempat perniagaan, bagaimana produk Sira ni boleh orang kata membantu perniagaan ataupun untuk hospital lah, kata klinik kan, menjaga ataupun mendapat manfaat lah daripada produk ni. Betul. Okey, untuk makluman semualah, sebenarnya tidak mudah untuk kita penetrate penggunaan di hospital. Sebab hospital-hospital kita pun dia ada macam WHO guidelines ke apa benda. Malangnya sampai sekarang WHO masih menetapkan kena ada, kalau nak gunakan sebagai pembasmi kuman, mesti nak ada 70% alkohol, 60 to 80% alkohol content. Dia memang ada guideline di situ. Tapi itu memang untuk especially macam dekat tempat-tempat kritikal like operating room, operating theater ke apa benda. Tapi di bahagian-bahagian lain tu mereka agak tak adalah strict itulah. Jadi because of that, Sarah sebenarnya telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan tahun berapa ya, Allah Akbar, 2021 2020 macam tu. Dibenarkan penggunaannya untuk hospital-hospital di Northern Region bawah Agenta semasa itu. Jadi kalau hospital choose untuk guna, tapi bukan untuk kegunaan di ruang kritikal, maksudnya di ruang-ruang biasa itu, mereka boleh menggunakannya. Especially kalau macam dekat, dia dah dibenarkan penggunaannya di hospital yang sebelah utara lah. Sebab yang tu kena memohon. Dan kita dah dapat permohonan tu. They go by regions? Dia ikut pemohon tu kontraktor, servis kontraktor yang akan memohon. Jadi kan, cuma penggunaannya tu, itulah kata orang, bila katakan bisnes, harga sangat-sangat memainkan peranan. Jadi dari segi harga tu, unfortunately, buat masa ni kita selalu kalah tang tu lah. Kan, macam mana you nak expect sesuatu yang sangat-sangat selamat, sangat-sangat bagus, sangat-sangat premium untuk, and then with all additional evaluation, bagai-bagai certification tu, you nak dapat semurah-murahnya, kan? So tak boleh lah nak compare apple to apple.
Jadi antara lain itu yang kita mengharapkan kalau katakan kalaulah ada polisi yang yang betul-betul serius about nak tightening guna the policy benda lah, yang tightening selamat, the rules. benda itulah. InsyaAllah maybe once the Sierra brand grows even globally nanti, in volume also can help bring the price down. Amin. Sebab betul sikit sebanyak lah saya tak reti sangat part pricing. Okay, bila dah berkecimpung ni barulah saya macam tu rupanya. Kenapa harga dia mungkin mahal sedikit berbanding dengan brand yang lain-lain, chemical, so-called chemical base, adalah sebab mungkin ingredient yang kita gunakan tu dia tak berapa nak digunakan oleh yang lain-lain brand, kan? Mereka selalu gunakan katakanlah ingredient ABC. Therefore ABC tu banyaklah dekat Malaysia, jadi harganya murah. Yang kita gunakan because ABC mungkin we perceive ada sedikit bermasalah, kita nak replacekan ABC ni dengan BCD. BCD ni tak banyak dekat Malaysia, import. Jadi benda tu akan dan kita je mungkin yang menggunakan. So benda tu akan contribute lah to the pricing yang sebegitu. Dia I have one question relating to usage lah about children. Is that child safe ke, or macam for example the mosquito repellent kan, kadang young kids also going into jungle trekking ke apa kan, so can they use this InsyaAllah sebab kita dah hantar ke third party lab. Ada je lab di bahagian saya tu yang mungkin boleh look into benda ni, tapi sebab kita nak commercial kan, jadi nanti kata pula bias lah kan. Jadi that's why kita hantar ke third party lab yang accredited untuk dapatkan clearance irritant ke tidak irritant. Jadi bila clear ni semua, baru kita proceed dengan proceed dengan production untuk commercialization lah. So everything macam saya tegaskan pada peringkat awal, apa yang kita claim kita ada semua data-data yang berkaitan. Jadi insyaAllah kita tak risaulah. Walaupun untuk children, it's child friendly lah. Child friendly. Okay, very good. Setakat ni betul. Bagaimana feedback ataupun maknanya feedback daripada pengguna? Okey, feedback alhamdulillah mereka sangat sangat That positive? Sangat positif. Kalau yang kadang tu dia sekali guna tu dia dah repeat lah, dia nak cuba lagi. In fact kita ada pengguna yang dah bertahun-tahun, pengguna Tegar lah kan, pengguna Tegar. Saya saya tak print lah pula, ada yang testimoni, especially mungkin boleh check lah dekat laman web rakan komersial, that is Sierra. So ada banyak positive feedback di situ. Dan in fact ada yang tawarkan testimoni, katanya saya gunakan dekat kucing saya, luka kucing tu dia katanya dia cepat heal the wound. Kata jangan macam-macam. Kita thank you for that ni, tapi itu bukan cadangan kita tak cadangkan penggunaan yang sebegitu kan. Tapi okeylah, tak apalah, since you bagi tahu that is not the intention. It's good news for me because a few weeks ago I pick up an injured land turtle. Dia cross the road tapi dia injured, so I think maybe I can use it to heal the new wound. You never know. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.